Oke, assalamualaikum. Selamat pagi. Sekarang kita dah sampai di Kampung Nunduyan. Karena misi kita kali ini kita nak menjelajah Kampung Nunduyan ini untuk projek kita mengenali tempat-tempat menarik kampung-kampung yang ada di Sanakan. Jadi kita sambung kita punya projek ni untuk bulan ni. Kita dah selesai puasa, dah selesai hari raya. Jadi sekarang ni kita berada di Kampung Nunduyan. Sekarang kita berada di rimunan pokok mangga, ditemani ayam kampung. Okay, kita akan pusing kita punya view kamera. Kita ditemani biasa my buddy Iman. Okay. Jadi sekarang ni kita sudah berada di Kampung Nunduyan Laut. Okay, ni dia Kampung Nunduyan. Kita pusing kampung ni untuk melihat sendiri suasana di kampung. Nah, Man, ada itik Man. Tu ada itik. Dia bukan bagong. Bukan, ya itik. Ui, Man. Tai kambing. Tai sapi tu. Tai sapi. Tu. Masih ada lagi, Man. Ada pula. Tahannya. Ambil kau gambar mana? Okey. Mana ni? Dah bosak. Mana? Telefon kau. Iman tengah bertelefon, entah ada siapa telefon pada di ni. Bosak pun. Ha? Bosak. Memang rosak pun, kan dah lama. Man. Man. Telefon zaman dulu. Jom. Pusing di sini. Okey, banyak ni. Memang. Dia ada ni klinik kesihatan di sini. Okey, kita. Sini Man. Abang ambil gambar kita. Okey. Banyak tai sapi. Memang pun kan ada ni. Tepi sikit Man. Tepi. Hai. Okey. Okey, ini kita sudah bukan juga berada di ujung kampung belum, tapi inilah jalan kampung kita. Yang mana sini pun ada motosikal, orang kampung ada bawa masuk motosikal orang untuk kegunaan di kampung. Rumah kampung. Suasana kampung ni memang macam tenang. Tapi sini kena berhati-hati. Banyak booby trap. Booby trap asal daripada sapi. Tengok pokok asam Jawa dah Man. Man ni. Asam Jawa. Inilah pokok asam Jawa. Tanah perkuburan ni Man. Nunduyan. Assalamualaikum ya Alhil Kubur.
Saya sendiri. Ya, tu berhala di sana. Berhala kita dah pergi. Sekarang Dunuyan. Nah, macam lagu Iban pula. Jauh kan ni. Ha, gawai ni. Ya.